Ini pasal masalah kekerasan terhadap pembantah dan juga wartawan. Apa komen? Kekerasan terhadap wartawan dan juga okey. Ini saya cakap pasal undang-undang. Di bawah Kanun Acara Jenayah, Seksyen 84 menyatakan bahawa kalau sesuatu situasi di mana rusuhan berlaku, pegawai polis boleh bertindak sehingga menggunakan kekerasan yang sewajarnya, ya, untuk menenteramkan keadaan. That means dibenarkan. Dan di dalam itu juga mengatakan bahawa pegawai polis tersebut tidak boleh diambil tindakan mahkamah di atas tindakan yang dilakukan. Ya, that means protected. Bila berlaku rusuhan, jadi itu dah berlaku rusuhan. Bila dah terbalikkan kereta, dah rosakkan kereta hak awam, tu dah rusuhan. Bukan lagi perhimpunan aman. Tetapi of course, kalau kekerasan tu tadi, apabila orang tadi menggunakan kekerasan terhadap kita, ancaman tu ada, bahawa kita juga tergugat ancaman. Tetapi kalau dia dah ditangkap, tak boleh lah guna kekerasan, itu dah tak boleh. Ya, itu salah dari segi undang-undang pula. Kita boleh bawa ke mahkamah? Boleh, itu boleh. Kemudian satu lagi Tan Sri, ini masalahnya sebelumnya tak ada wartawan jadi mangsanya. Tapi yang baru lalu ada perkumpulan wartawan yang menjadi sasaran pihak. Itu sepatutnya tak berlaku. Pada saya, dalam keadaan begitu, pihak polis kena menjaga wartawan. Kan? Dulu kalau berlaku apa-apa pun, kita dulu memberikan perlindungan kepada wartawan. Supaya wartawan ni tadi akan membantu pihak polis dalam mendapatkan maklumat-maklumat dan mendapatkan keterangan-keterangan. Ya? Jadi kalau berlaku begitu, saya rasa tak betul lah. Ataupun ada silap faham antara polis dengan wartawan. Saya harap benda ni tak akan berlaku begitu lagi lah. Kalau saya dulu, saya hanya beri arahan bahawa wartawan perlu protected. Jadi kalau kita nak menentukan bahawa keselamatan wartawan ni tadi selamat, kita letak di satu tempat di mana dia tidak terlibat dengan rusuhan tu tadi. Maksudnya asingkan terus. Asingkan terus. Supaya kalau dia nak ikut dengan kita juga, then he should be protected. Nampak tak? Itu arahan yang dikeluarkan selalunya. Sebab sumber-sumber maklumat di kalangan rakan-rakan wartawan dan sendiri, bila walaupun kita dah ada tag, kita dah mengaku kata media, kamera, itu juga ada rosakkan. Tak boleh. Tak boleh. Itu bukan cara dia. Bukan cara dia, bukan cara itu. Kami sendiri pun ditahan walaupun dah ada tag. Itu cara tak betul. Sama ada arahan atau tidak, itu saya tak tahu. Kemudian soal kononnya, kita dapat maklumat dan tanggapan umum kata ada anggota polis yang bertugas pakaian seragam. Waktu itu tidak memakai nombor dan nama. Adakah itu satu? Tengok keadaan dia polisnya macam mana ni. Adakah mereka ni memakai civilian? Kalau civilian tu detektif. Selalunya kalau operational, dia ada nama. Nama dia mesti ada. Kalau tak ada nombor pun ada nama. Dan nama mesti terpampang kat situ. Tidak ada uniform polis yang tak ada nama. Okay? It's either the number or the name. FRU pun ada pakai benda ni. Jadi kalau dalam situasi tak pakai, tak ada nama tu macam mana? Tapi pakai yang seragam. Itu saya tak tahu. Saya dulu tak pernah berlaku. Masa saya dulu tak pernah berlaku begitu. Mesti ada nama. Pasal itu uniform kita, dia mesti ada nama. Tapi tak tahu sama ada apa yang berlaku, saya tak tahu. Saya dah keluar polis, saya tak tahu. Tak, saya yang takut di sini, yang nak buat demonstrasi itu yang ikhlas, nak memperjuangkan demokrasi, kebersihan dalam isi itu memang ada. Tetapi ditakuti orang-orang yang punya agenda-agenda lain yang terlibat sama. Contoh agenda dia tadi. Contohnya gangsterism. Okey, contohnya orang-orang yang nak memudaratkan keamanan. Dia campur sekali. Bila masuk? Well, orang dah ramai, you tak tahu siapa masuk. Dia jago ramai kan? Orang dah ramai, tak tahu siapa-siapa. Anybody. Dia nyokong. Kita bersih, dia boleh gunakan kita bersih aja. Pakai baju kuning kan? Pakai baju kuning ya. Maybe teroris, kita pun tak tahu. Tentang komunisme ni, adakah masih komunisme ni ancaman? Communism is ideology. Selagi dia ideologi, dia boleh datang balik. Okay? It's an ideology. MalaysiaKini.com. Kepada Malaysia Kini. Kepada Malaysia Kini.